Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tung Openg menyeru Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Bersekutu Sarawak ACCCIS supaya menjalankan kerjasama lebih erat dengan kerajaan negeri untuk membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi Sarawak. Beliau berkata peluang sentiasa terbuka untuk ACCCIS bekerjasama dengan pelabur dan kerajaan negeri bersedia memberikan sokongan penuh terhadap inisiatif mereka. Bercakap pada Majlis Makan Malam Gala Ulang Tahun ke-60 ACCCIS pada Sabtu, Tan Sri Abang Johari berkata dasar ekonomi negeri pada masa ini memberi tumpuan kepada kekuatan dalam tenaga mampan yang bukan sahaja untuk tujuan ekspor tetapi turut menjadi tarikan utama kepada para pemain industri. They want to manufacture whatever product that they want to. They need energy. If your tariff of power is competitive and you have a sustainable energy, people will bring their money here. That's why ACCCIS. Beliau turut memuji ACCCIS atas sumbangan besar selama 6 dekad dalam pembangunan ekonomi Sarawak serta mengiktiraf kerjasama berterusan mereka dengan pentadbiran negeri sejak 1965. Turut hadir pada majlis itu Timbalan Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian dan Presiden ACCCIS Kong Cheong Ung.